touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Sains vs Wahyu. Apa itu sains? Apa? Tajuk kita ni Sains vs Wahyu. Bunyi macam benda ni sama, tapi rasanya pendapat yang berbeza kan? Apa pendapat hampa? Macam kena pilih satu je. Nak sains ke nak agama? Memang kena pilih ke? Sebenarnya sains dan wahyu ni tak sama, tapi dia bukan lawan pun. Apa bezanya? Okey, sains ni kita guna sebagai akal. Kaji, eksperimen, tengok bukti. Bagi contoh sikit boleh? Contoh matahari. Sains akan explain macam mana matahari hasilkan tenaga dan cahaya. Yang pasal habar tenaga nuklear semua tu kan? Ya, tapi wahyu pula ajar kenapa matahari itu penting untuk kehidupan manusia. Oh, satu explain proses, satu explain tujuan. Satu pula. Ya. Kira macam ni lah. Sains dia fokus macam mana sesuatu tu berlaku. Wahyu fokus kenapa ia wujud dan apa tujuan kita. Jadi sebenarnya Sains vs Wahyu ni bukan untuk dibandingkan siapa betul siapa salah. Tapi untuk faham peranan masing-masing. Sains bantu kita faham dunia. Wahyu pula bagi arah dan makna hidup. Kesimpulannya, Wahyu dan Sains saling melengkapi dalam membentuk keseimbangan antara nilai dan pengetahuan. Sains memperkaya kefahaman manusia tentang alam melalui penemuan, manakala Wahyu membimbing etika, tujuan hidup dan batas moral dalam penggunaan ilmu. Dalam tradisi Islam, Buddha, Hindu dan Cina memiliki adat resam, keharmonian, kesejahteraan sejagat menyokong penerokaan ilmu secara bertanggungjawab, sekaligus menghasilkan kemajuan yang bukan sahaja maju dari segi teknologi tetapi juga berakhlak dan berpemanusiaan. Natijahnya, Sains dan wahyu bukan lawan tapi saling melengkapi.